Polis daerah Johor Bahru Utara mengesahkan insiden tapa di sebuah stesen petrol di Johor Bahru dan itulah di media sosial membabitkan anggotanya. Pemangku Ketua Polis daerah Johor Bahru Utara Superintenden Azrul Anwar Nur berkata ketika kejadian anggota terbabit sedang bercuti. Menurutnya, kejadian dipercayai berlaku pada 11 Januari lalu jam lebih kurang 6.50 petang bertempat di sebuah stesen minyak di kawasan Taman Perling. Individu yang terlibat telah dikenal pasti sebagai seorang anggota polis yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara. Setakat ini, pihak polis belum menerima sebarang laporan polis berkaitan kejadian. Walau bagaimanapun, polis telah mengenal pasti mangsa yang terlibat dan sedang berusaha mengesan mangsa bagi membantu siasatan. Pihak polis memandang serius sebarang dakwaan kesalahan atau salah laku yang melibatkan pegawai dan anggota polis. Sehubungan itu, satu siasatan dalaman telah dibuka dan tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati berlaku sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan atau tata kelakuan yang telah ditetapkan. Sebelum itu, tular video memaparkan seorang lelaki yang menunggang motosikal ditampar oleh seorang lelaki lain di sebuah stesen minyak.